Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bunga belum putih dilambai, dipetik gadis hujung benang. Assalamualaikum hadirin sekalian. Mari kita bicara buku novel yang penuh pengorbanan. Pada saya, Dr. Afridah Zara binti Muhammad Syadan, saya belajar di Sekolah Kebangsaan Tersinggung. Kod sekolah saya ialah PBA 2026. Pada hari ini, saya akan menyampaikan bicara buku yang bertajuk Pengorbanan Seorang Guru. Novel hasil pena Muhammad Helmi ini terbitan Syarikat Harta Mas diterbitkan pada 2006, tebal 90 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 12 bab. Ayo bersama saya kita mengamati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat. Novel ini mengisahkan tentang pengorbanan dan kecekalan seorang guru muda bernama Cikgu Najib yang sangat mencintai dunia pendidikan. Sebab ketambahan, kecekalan dan jiwa yang ketat dalam mendidik anak bangsa memangnya patut diteladani. Walaupun berasal dari bandar, namun Cikgu Najib memilih untuk mengajar di pedalaman Terengganu. Yang terkenal dengan keruntuhan akhlak pelajar akibat najis tanah. Keazaman untuk mendidik diteruskan walaupun mendapat tentangan daripada ibu bapanya. Cabaran Cikgu Najib bermula apabila beliau ditentangi oleh seorang bapa pelajar yang berang apabila anaknya dikenakan tidak kedisiplin. Beliau telah mengalami tekanan perasaan apabila usahanya ditentang, lebih-lebih lagi pengetua di sekolah tersebut seolah-olah tidak mempercayainya, malahan difitnah oleh guru-guru lain di sekolah tersebut. Perkara ini sedikit sebanyak telah melunturkan semangat beliau untuk menambah jasa. Kesungguhannya bergunung akhirnya terbalas apabila keruntuhan akhlak pelajar akibat najis tanah akhirnya percaya ditentangi. Beliau telah melumpuhkan segala operasi dadah yang berluasan selama ini. Kebarisan dunia pendidikan terus dikecapi oleh Cikgu Najib. Apabila presentasi akademi di sekolahnya, terutama subjek bahasa Inggeris yang diajarnya baik dan menarik minat murid. Pada pendapat saya, gaya penulisan novel ini menarik dan dapat mudah difahami. Penggunaan bahasa yang digunakan memudahkan pelajar seperti saya untuk membaca kesudahan karya yang dihasilkan ini. Kesimpulannya, novel Pengorbanan Seorang Guru ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar, terutamanya kepada pembaca golongan remaja terendah dunia. Pendidikan masa kini amat bercampur dengan kehadiran generasi Z. Sekian, terima kasih.